Seorang guru wanita direman 6 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes dera membabitkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun di sebuah tadika swasta di Kota Emerald, Rawang. Bapa mangsa menemui kesan kecederaan di kepala kanak-kanak itu pada 26 Mei lalu. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Nur Arifin Muhammad Nasir berkata perintah reman hingga 5 Juni itu dikeluarkan bagi melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 32-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu, guru berusia 30 tahun itu ditahan kira-kira jam 2 petang semalam oleh sepasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak susulan laporan yang dibuat oleh bapa mangsa. Bapa mangsa yang menyedari kecederaan pada anaknya dimaklumkan oleh kanak-kanak itu berpunca daripada tindakan guru terbabit menggunakan pen ketika berada di tadika. Kanak-kanak berkenaan kemudian dibawa ke Hospital Selayang untuk mendapatkan rawatan dan disahkan mengalami kecederaan di kepala.